Assalamualaikum. Nak tanya, nak buat umrah dengan haji untuk diri sendiri ni mahal lah ni. Mahal, susah macam ni, sabarlah. Boleh tak duit yang kita ada, kita nak dahulukan buat badal haji. Contohnya untuk arwah ayah, arwah mak, arwah tak kira lah. Okay. First kali kena faham. Bila kita sembang bab umrah dan haji, saya ulang lagi sekali. Umrah, haji wajib bagi setiap individu yang beragama Islam ni. Rukun Islam kita ni wajib. Memanglah ada wajib bila kita berkemampuan. Jadi kena faham dulu wajib, lepas tu baru pergi berkemampuan. Jangan kira kemampuan dulu baru wajib. Faham benda tu wajib, lepas tu kita usaha bagi mampu. Belum mampu lagi tak apa. Okay, kena faham yang tu. Dan umrah dan haji ni kita buat untuk diri kita. Sama macam kita solat, sama macam kita puasa. Apa saja ibadah buat untuk diri kita. Itu kewajipan tu jatuh atas kita. Badal haji ni bukan kewajipan kita. Kewajipan untuk orang tu. Sekiranya dia sepanjang dia hidup, sehingga dia meninggal dunia, dia tak sempat buat haji, dan dia meninggalkan harta, barulah kita ambil harta dia untuk buat badal untuk dia, nak sempurnakan rukun Islam dia. Ataupun dia tak tinggal harta, kita sebagai anak yang kasih, yang prihatin, yang sayang, nak hadiahkan untuk dia, kita buat badal untuk dia, buat keluar duit kita. Tapi nak menjawab perbincangan ni, kita highlight kat atas ni, umrah dan haji tu buat untuk diri kita dulu. Kalau ada harta, buat untuk diri kita. Macam umrah, kalau kata 10,000 ada dalam tangan, dah boleh buat umrah, buat dulu umrah. Takkan miskin, takkan rugi, bahkan harta akan bertambah-tambah. Tu. Kalau haji mungkin susah, mungkin nak kena tunggu queue lama, duit kita ada, kita dah ada simpanan untuk haji. Contoh duduk dalam tamu haji apa semua, dah simpan spare dah, ada ekstra lebih dekat kita. Lepas tu nak buat badal, buatlah, silakan. Faham kan maksud tu? Faham? Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ni memberi jawapan. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Ada pandangan lain ataupun soalan, letak dekat ruang komen.